Hi, welcome back to my YouTube channel, iaitu Auto Ranggi Batch 4. Hari ni aku nak menerangkan korang apa terjadi kalau korang kena sengat dengan ular ke cedera dalam bengkel ke apa je langkah-langkah dia. So kita teruskan dengan pertama iaitu animal bites ataupun kena sengat dengan ular lah. First, kau cuci luka kau dengan air sabun. Gunakan ais untuk kurangkan bengkak. Dapatkan bantuan jika perlu. Kedua, burn and scald. Siram air sejuk selama 10 minit. Jangan pecahkan ataupun dia macam dia akan gelembung. Jangan pecahkan gelembung tu. Balut longgar bahagian yang kau kena itulah dengan kain yang bersih. Lepas tu CPR. Kalau contoh kawan kau tiba sesak nafas ataupun tidak menyedarkan diri, kau buat CPR. Tekan dada 100 ataupun ke 120 kali dalam masa seminit. Kedalaman 5 cm. Buka saluran pernafasan, beri nafas jika diperlu. Ketiga, choke. 5 choke untuk dewasa. Tamparan daripada belakang 5 tekanan. Abdomen, itu belakang bahagian belakang. Lepas tu cut and abrasion. Cuci luka, hentikan darah dengan secepat mungkin. Balut dengan kain yang bersih. Forgen ataupun abuk masuk dalam mata atau telinga kau. Jangan gerakkan sokongan, jangan gerakkan sokong tu ataupun jangan korek mata lah, senang kata. Jangan korek mata ataupun kau tutup mata kau, kau kelipkan mata. Lepas tu fractures, embolisasi. Jangan gerakkan sokong dengan pembalut ataupun tangan kau tu waktu tu terseliuh. Okay. Heart attack. Heart attack ni contoh tiba-tiba kawan kau tiba kena heart attack, kau rehatkan dia dalam masa 3 saat. Lepas tu bagi dia aspirin. Jika dia sedar, kau hubungi pihak hospital yang berdekatan. Lepas tu high fever ataupun demam panas. Tanggalkan pakaian tebal diorang. Lap badan diorang dengan air suam. Jangan tahan sawan dia. Macam contoh tiba-tiba kau nak sawan je lah. Kau jangan bagi. Nose bleed. Dongakkan sedikit ataupun hidung kau berdarah. Hidung kau berdarah, dongakkan sedikit kepala dia ke depan, picit hidung selama 10 minit. Jangan baring. Kalau baring tak jadi lah. Ni langkah-langkah yang paling cepat lah. Recovery position. Baring mengiring kepala condong ke belakang. Kau baring mengiring tak kisah bagaimana, kanan kiri tak kisah. Lepas tu kepala condong ke belakang. Buka saluran udara. Buka lah mulut dia. Road accident. Contoh tiba-tiba kau accident tengah jalan, motor accident. Pastikan keselamatan. Jangan gerakkan mangsa. Contoh memang kau tu mati accident kat tengah jalan, jangan gerakkan mangsa. Alihkan je dulu. Balut dengan kain bersih mana bahagian yang dia luka. Lepas tu shock fainting. Shock fainting ni macam tiba-tiba kau terkejut ataupun sesuatu. Baringkan mangsa, angkat kaki, longgarkan pakaian, pantau pernafasan dia. Itu paling penting. Okay guys, itu saja untuk video hari ni. Ciao.